Seorang guru lelaki bujang berusia 28 tahun didakwa terlibat dalam hubungan tidak bermoral dengan seorang murid perempuan darjah 6 di sebuah sekolah di negeri ini. Sekaligus mencetuskan kemarahan dan kebimbangan ramai pihak. Difahamkan, ibu kepada kanak-kanak terbabit berasal dari Sarawak dan kini mencari rezeki di Johor sebagai pekerja pembersihan. Kes tersebut dikatakan mula mendapat perhatian selepas pihak sekolah membawa perkara itu ke Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) untuk tindakan lanjut. Lebih mengejutkan, guru berkenaan dipercayai sempat berjanji untuk bertanggungjawab serta menikahi murid itu apabila mangsa mencapai usia 18 tahun pada masa akan datang. Bagaimanapun, perkembangan itu mengundang rasa tidak puas hati orang ramai selepas timbul dakwaan bahawa suspek mungkin akan kembali bertugas di sekolah sama. Isu terbabit kini sudah sampai ke pengetahuan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Guru berkenaan dilaporkan telah direhatkan sementara daripada tugasnya sementara siasatan polis dijalankan. Setakat ini, pihak berkuasa masih menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti segala dakwaan dan tindakan sewajarnya akan diambil mengikut lunas undang-undang. Kes tersebut turut mengundang pelbagai reaksi netizen yang rata-rata berharap agar kebajikan serta perlindungan terhadap mangsa diberikan keutamaan sepenuhnya.